Aku ada. Aku tahulah siapa yang hantar alarm tu. Tak payah nak sembang dengan aku. Tapi kalau ada bukti, tolong bagi bukti. Tapi aku nak beritahu korang, aku nak nasihatkan korang. Setiap kali berlakunya PRK ataupun PRU ataupun apa saja PRN dan sewaktu dengannya, kan banyak black ops, okey. Contoh-contohnya black opsnya, okey, orang yang penyokong ni akan pakai baju contoh macam aku lah. Senang cerita, dah cari orang lain. Bayar cari orang lain, cari aku je. Sekarang ni aku pakai baju Perikatan Nasional. Sebenarnya aku adalah ketua pemuda UMNO, tapi aku pakai baju Perikatan Nasional. Aku bawa arak, aku bawa apa segala-galanya, masuk kampung orang asli, dan aku sedekahkan semua benda tu semua dekat orang asli untuk minum arak semua. Ini namanya Black Ops. Ini namanya Black Ops. Okay? Ini Black Ops yang setiasa orang parti-parti politik yang undang ni, dia guna pakai benda ni. Okay? Dia guna pakai benda ni. Jadi korang kena hati-hati. Korang cakap, apa bukti yang kau mengatakan PAS hantar arak ke kampung orang asli? Aku, ni pengalaman aku lah selama 30 tahun aku berada dalam Barisan Nasional Bayar pergi jauh ke tempat aku je, Kalenggeng. Setiap berlaku sahaja PRU, berduyun-duyun lah arak masuk dekat kampung orang asli tu. Siapa hantar? BN hantar. Ini bukannya tuduhan melulu. Aku ada. Aku tahulah siapa yang hantar alarm tu. Tak payah nak sembang dengan aku. Tak payah nak sembang dengan aku. Aku tahulah kawasan aku kan. Why so serious?